Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balik ni. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Alhamdulillah kita jumpa. Ni kitab ni pun macam dah nak habis ni rasa ni. InsyaAllah nanti moga-moga Allah izinkan kitab ni khatam. Bila kitab ni khatam, kita masih mengekalkan hari Khamis pagi ni, kita masih mengekalkan membaca Tauhid. Nanti kita baca kitab lain pula lah. Gitulah. Hari Isnin kita mengekalkan membaca kitab tasawuf. Nanti insyaAllah bila dah habis kitab Tuan Tabal, tapi lama lagi Tuan Tabal tu baru mula kan. Baru sebulan. Saya dah cakap semalam, siapa yang saya nampak lama tak ikut Tuan Tabal, saya dah cakap semalam left. Siapa yang tak ikut Tuan Tabal left. Sebab ada nama dia minta masuk tapi dia tak masuk kelas. Jadi kalau saya perhati tengok nama tak ada, saya akan remove lah. Saya akan remove. Atau saya nampak dia asyik masuk lambat pun saya akan remove. Saya tak kira. Jadi nak belajar kena belajar. Kalau ada masalah kesihatan ke apa tak apa. Pergi doktor ke apa ke tu tak apa Itu memang kita tak boleh buat apa lah. Tapi kalau tak tahulah apa sebab kejap muncul, kejap tak muncul, kejap muncul, kejap tak muncul, selamat tinggal bungaku. Saya akan buang. Saya cakap betul ni. Sebab ni benda ni saya cuma nak orang serius je belajar sebenarnya. Kalau rasa macam ikut lapang, kejap kan terlupa ada kelas lah, tak perasan lah, tak belajar lah. Belajar dengan orang lain lah. Saya tak terima orang macam ni. Kita nak serius, kita nak sungguh-sungguh dan kita nak orang belajar pun sungguh-sungguh. Saya tengok memang tengok ada yang dalam grup tapi tak sejak dia masuk grup dia tak datang. Tak datang. Okey. Sekarang ni muka surat 60 terkadang membawa ia kepada talfiq. Kita tengok sini. Talfiq. Apa ni? Mencampur adukkan mazhab. Mencampur adukkan mazhab talfiq. Kalau saya tanya, apakah lawan talfiq? Apa lawan dia? Abang Lim. Boy, duduk nyorok belakang telefon. Tak nyorok Ustaz, salin Ustaz. Jawab dah Abang Lim. Macam mana Ustaz? Apa lawan Abang Lim? Bukan? Bukan ijma'. Taklid. Ijma' tu lawan dia apa? Taklid. Lawan dia taklid. Ni lawan dia taklid.
taklid. Okey, mari kita bercerita satu contoh. Tengok Fardu wuduk. Contoh ni kita bagi tu. Dah nak rukir pun muat ke tidak ni. Tak apa lah, kita rukir dulu sini lah. Fardu wuduk ada berapa? Ada berapa balik fardu wuduk? Jawab le. Balik ni mikrofon dia rosak ni. Tiba-tiba rosak Ustaz. Tomat. Tomat fardu wuduk berapa Tomat? Tomat tu nak keluar suara main type ni. Ada tak ni? Ada 6. Tomat, sebut Tomat. Niat. Okey. Tomat sebut, saya salin niat basuh muka. Basuh tangan di bersiku. Lepas basuh muka, Allah. Basuh tangan di bersiku. Siapa yang masuk lambat tu, kau nak kena remove dengan aku Tik. Geram betul lah. Basuh tangan. Tak apalah, kita nak memahamkan talfiq ni. Sebab ramai orang buat ni. Mana bini aku ni? Ya Ustaz. Ingat tak dulu, kita tengah makan. Tiba-tiba tersentuh tangan abang. Lepas tu dia kata, alamak tersentuh. Maknanya dia nak cakap batal. Ingat tak ada orang depan kita, jangan sebut nama Ya, saya tahu Ustaz. Dia kata Jangan sebut nama dia, I know Dia kata, aku pakai pendapat ni, kalau sentuh tak ada syahwat tak batal. Okey, saya nak explain tadi ni. Dan saya waktu tu, lepas tu saya cakap bini saya tak mahu cakap dengan dia. Sebab saya cakap dengan dia ni memang aku argue. Saya kenal dia. Jadi saya nak cakap sini. Saya nak terang kat sini. Sebab tu saya pada hati saya kata elok masuk kelas. Jadi kita faham ada satu kaedah nama talfiq yang tidak dibenarkan. Ada talfiq yang dibenarkan. Tapi dia mesti jatuh dekat taklid, bukan talfiq. Lepas tu tak boleh belajar agama ni main dengar boleh. Dia kena betul-betul tumpu perhatian. Jangan kita silap. Ini silap. Jangan kita mandai-mandai. Kita belajar agama ni nak jadi pandai, bukan nak jadi mandai-mandai. Tapi saya tak mahu cakap gitulah. Nanti kan berkelahi pula kan. Berkelahi nanti. Kita bukan. Tapi kan pada pendapat saya Ustaz sesekali kena juga menerangkan pada dia tau. Sebab dia saya tengok dia banyak kali dia dah buat macam tu pada anak-anak kita pun sama. Tapi not the right time. Nanti. Masa tu not the right time. Nanti. When the time come. Macam Tomat orang putih cakap. When the time come. Saya akan cakap juga. Saya akan cakap dengan bahasa yang paling lembut. Saya akan cakap lah. Betul sangat? Siapa pergi mengailo? Dengar beribut. Sapu kepala. Mari kita belajar. Talfiq ni kita belajar. Sapu kepala. Lepas kepala, basuh kaki. Alamak, Maripin. Semalam baru ingat Maripin cakap kaki. Semalam saya balik daripada malam maghrib dekat Baiduri kan. Saya cakap apa? Maripin tak ada yang lain. Semalam maghrib kat sini. Tak ada dah. Isyak tak dekat ni.
Ustaz lah. Balik-balik je terpijak tai kucing. Aduh. Pijak tai kucing. Lepas tu habis masuk kereta habis tai kucing. Aduh, balik rumah basuh kapet. Ni kapet tak ada ni. Siapa tutup mic tu? Haji Rahman. Tutup mic je Rahman. Ya, saya. Dah Tutup ada. mic, tutup mic. Okey. Ada bunyi-bunyi ni. Korok. Okey, kita faham perlahan-lahan Saya nak boleh faham perlahan-lahan ni. Saya tak nak orang jadi macam ni lah kan. Pada niat kasih saya ni saya tak nak lah. Saya nak orang faham. Saya pun bukan pandai tapi saya nak apa yang saya belajar saya faham, saya nak faham. Kali ni tertib. Okey, tengok Empat ni ijma' ni sepakat empat mazhab. Ijma' empat mazhab kata fardu wuduk. Okey, tengok. Tetapi contoh. Tak nak cerita detail. Pening nanti. Ini dua ni these two ni tertib dengan apa? Dengan niat ni. These two tidak menjadi fardu pada siapa? Mazhab Hanafi. Tetapi hanyalah menjadi wajib wuduk. Tengok, dia ada satu term wajib wuduk. Dalam fardu, pada Hanafi ni, dia ada wajib wuduk. Abang ni pusing. Ni whiteboard ni pun macam whiteboard pergi perang. Ni korang suruh dengar marah dekat aku ni. Kotor. Kepik-kepik dah benda, dah bertampal, tu tulisan tak nampak. Tidak menjadi fardu bagi mazhab Hanafi. Tetapi hanyalah menjadi wajib wuduk. Okey, dengar Dengar ni penerangan selanjutnya ni. Pada kita berpegang ini, niat ni, Syafi'i kata wajib. Pada hadis, pada Syafi'i ni mazhab tau. Bukan nama orang, jangan ini pun tak tahu. Pada Syafi'i jadi fardu. Dengar kerana hadis innama a'malul binniyat. Apa dia? Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Sebab itulah pada kita ni kalau kita tak niat dalam wuduk tak sah. Tapi pada mazhab Hanafi, tulis. Tetapi pada mazhab Hanafi, hadis tu innama a'malul binniyat. Ai apa ai? Orang Arab kata ai apa Tomat? Tomat biasa pergi haji ai. Apa Tomat ai?
betul. Tapi percakapan Hai. hari ni negatif. Bukan hai, ai. Pada Hanafi, innama a'malu binniyat, ai. Okey, apa ai? Apa ai? Talfiq, ai. Taklid, ai. Ai ni apa? Kalau Ustaz cakap kan, dulu ngaji Ustaz akan cakap kan. Ustaz cakap, wujud, ai. Apa ai ni? Ai ni apa? Ai. Apa ai? Tolong tulis ai apa? Ai bukan hai. Itu hai. Ai. Tapi pada mazhab Nabi, innama a'malu binniyat. Apa? Niat adalah pada Nabi, niat adalah what? Niat adalah apa? 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 Pada mazhab Hanafi, niat adalah bukan rukun, bukan fardu, tapi kamalatul. Kamalatul. Sempurna. Sempurna. Kesempurnaan semua. Dia hanyalah kesempurnaan. Jadi pada Hanafi, dia ada kesempurnaan. Kesempurnaan ini dinamakan wajib wuduk. Faham Termasuk tertib. Saya ni hanya bagi nulis tau. Bukan tu ikut. Nak cakap saya kata tak niat. Bukan. Okey. Lepas tu, kita tengok dekat sini. Manalah nak terlintang ni. Ustaz nak tanya boleh? Ya. Kalau macam mana beza fardu wuduk dengan wajib wuduk tu Ustaz? Saya cakap tadi. Adat kan. Saya cakap tadi. Fardu kau tinggal, tak salah wuduk. Wajib kalau tinggal, tak sempurna wuduk. Tapi pada Syafi'i tak ada wajib wuduk. Tak ada. Syafi'i ada sunat dia. Kesempurnaan wuduk tu bila menetapkan sunat. Okay, terima kasih Ustaz. Kamalatul wuduk apa? Pada Syafi'i jadi fardu. Fardu. Betul lah jadi fardu. Wajib wuduk ni hanya pada Hanafi dan ada mazhab lain lah. Saya tak nak cerita mazhab lain nanti banyak sangat bercelaru. Dia kamalatul wuduk. Jadi maknanya pada mereka punya kamalatul wuduk. Dia adalah kesempurnaan wuduk. Jadi kita ni, tapi kata mereka dia Hanafi tu tapi kata mereka, apa kata mereka? Kata Hanafi, apa kata Hanafi? Basuh kepala mesti sekurang-kurangnya satu tapak tangan. Jadi basuh ni kurang-kurang satu tapak tangan atau semua sekali ya. Dia menjadi fardu. Dia menjadi fardu pula. Jadi fardu. Lagi, dan kata Hanafi, sentuh lelaki perempuan tidak batal walau dengan syahwat. Ini kata Hanafi lagi. Maknanya
Kalau orang ni dia sentuh lelaki perempuan, dia kata aku ambil mazhab Hanafi. Ni macam yang dia cakap lah. Aku ambil pendapat kata tak batal. Atau dia kata aku ambil Maliki. Apa beza Maliki dengan Hanafi pada sentuh lelaki perempuan? Maliki kata batal kalau ada syahwat. Hanafi kata walau ada syahwat tak batal. Faham kan? Tapi Syafi'i kata walau tak ada syahwat batal. Nampak beza ni Tapi Hanafi kata mu tak batal sentuh lelaki perempuan. Tapi wuduk pun batal. Kenapa mu basuh toilet apa orang kata apa ni toilet mu basuh sikit apa kat kawan ni apa orang kata toilet cuek. Allah. Apa dia kata cuek ni? Mu basuh cuek. Cuek mu ikut apa? Aku ikut Syafi'i. Syafi'i kata wuduk mu lulus. Tapi bila mu tentu lagi perempuan, batal lah. Sebab mu ikut aku wuduk, tapi batal mu ikut orang lain. Mana boleh. Itu nama dia talfiq. Jadi Imam Sayuti, dia kata talfiq ni tidak sah. Okey, sekarang ni kalau nak sentuh lagi perempuan, takut tersentuh, basuh semua kepala. Atau basuh kukuhnya. Begitu. Tapak tangan. Tak boleh cuek. Ni talfiq ni nak kena faham. Sebab ramai yang talfiq ni, dia pun tak tahu talfiq ni apa. Nanti saya ada masa, nanti saya nak cakap dengan orang yang saya cerita tadi lah. Saya kata tak boleh talfiq. Saya tak tengok, dia faham tak talfiq ni apa. Lepas tu dalam kaedah ni, bila dia cakap pasal mujtahidun, ustaz ni sentuh talfiq. Sebab apa dia sentuh talfiq? Sebab ramai orang talfiq ni. Yang dia ambil mudah ni, talfiq. Macam semayang witir. Ada mazhab kata wajib. Bukan fardu. Wajib. Maknanya 5 waktu ni sepakatlah 4 mazhab kata fardu. Tapi ada mazhab kata witir ni wajib. Bukan wajib ni fardu. Wajib ialah wajib, fardu ialah fardu. Kamalatul solat. Kamalatul solat. Maknanya dia menyempurnakan 5 waktu tadi. Kamalatul solat. Pada mazhab Hanafi, niat dengan tertib ni kamalatul wudu. Macam mana tu Ustaz? Saya tak faham. Macam mana Tak faham. Macam kamalatul wuduk tu, kesempurnaan wuduk. Maksudnya niat dengan tertib tu tak payah ikut pun tak apa ke? Pada Hanafi. Yelah maknanya dia tak ikut ke? Dia maknanya dia tak ada niat ke? Kalau dia orang tak buat pun tak apa. Pada dia sah. Oh macam tu Okay, thanks. Pada Hanafi. Tapi Hanafi cakap basuh kepala kena semua kepala. Atau kurangnya sebesar tapak tangan ni. Kepala tu ruang tu kena basuh. Pada Hanafi. Jadi kalau kita ambil sentuh ni pun lelaki, sebab saya cakap, ada orang suruh cakap dengan saya. Ada ustaz ni, dia cakap, saya tadi nak keluar rumah, saya cium isi saya, pipi isi saya, dia kata. Jadi orang suruh tercengang sebab kita memang faham pada Syafi'i yang batal. Dia kata, tapi bila isyak, dia jadi imam. Orang suruh dia jadi imam. Dia kata, ikutlah, siapa nak ikut saya, ikutlah, tak ikut sudah. Tak boleh itu tak boleh. Dia taklid ni tak umum. Nanti orang awam ni dia ragu tau. Apa ni ustaz ni? Tu menyebabkan keraguan. Jangan bangga kita taklid. Kita tak apa dia tahu. Tapi orang awam kat bawah ni dia keliru. Jangan cakap. Jangan cakap. Jadi pada Hanafi innama amalu biniat kamal tudu. Ni apa? Memberi makna, memberi faham artinya. Mana tahu nanti besok pergi pondok kan, ustaz tu baca kitab Arab kena campur cakap Melayu. Apa pula ai? Aku dah belajar ai ni apa? Cantik yang belajar ni. Bagus belajar. Saya suka kalau orang belajar ni, bagus. Assalamualaikum Ustaz. Kalau macam tu, masa kita tawaf, kita gunakan kaedah yang Hanafi mengangkat wuduk tu ke? Yes. Basuh semua kepala and then kita dah tawaf tu, kalau tersentuh, maknanya tak batal kan? Tak batal. Tapi sekiranya kita
tak buat macam tu, kita membuat macam Syafi'i sekadar sebahagian mana ke? Adakah kita sentuh tu batal? Fatwa Haji telah memberi fatwa pada tahun 2005. Ada pendapat yang dalam Syafi'i juga, jika berlaku dalam keadaan yang sangat terdesak, boleh batal. Jadi Abu Haji menggunakan pendapat tu. Tapi yang eloknya pada saya lah, dan pada guru cakap kan, ambil wuduk macam Hanafi. Lepas tu sabun, basuh kepala tu semua. Tak kawal payah pun. Sebab meraihkan. Sebab tu 2, 4, 6. 4 semua ijma'. 6 ni ada yang kata 6, ada yang kata 4. Ada juga mazhab Maliki kata 7. Ada wuduk 7. Apa lagi satu? Niat keluar. Bukan. Menggosok-gosok. Gosok. Pada Maliki tak gosok tak sah. Kita boleh ambil air, letak kat pipe. Boom, dah. Pada Maliki, tak gosok tak boleh. 2, 4, 6, 7. Dan dia pula kata, bersentuh lelaki perempuan tak batal. Jadi kalaulah kita sentuh tanpa syahwat, kita kata tak batal. Kita mesti gosok pada wuduk kita. Pada mandi wajib pun kena gosok. Kena gosok. Belakang tak sampai. Mana sampai belakang? Kena ambil kain. Ada jual kat farmasi apa lebih? Apa? Rumah saya ada tu lagi. Tapi saya tengok cicak ada berak tu lagi, saya buang. Cicak pun suka dekat tempat tu. Dia. Pada Maliki, mesti gosok. Jadi dia pada wuduk 7. Kita tak gosok. Kita sentuh. Kita kata tak batal sebab telah syahwat. Sentuh lelaki perempuan, selalu lelaki bini lah yang berlaku ni. Yang bukan mahram ni, sentuh lelaki perempuan tak batal, tak ada syahwat. Kita menyebut perkataan Maliki. Tapi Maliki kata batal. Bukan Maliki batal. Engkau wuduk tak ikut aku. Ni. Macam mana Maliki kata tak batal pula? Batal. Engkau wuduk tak ikut aku. Kecuali engkau wuduk ikut aku. Faham tak benda ni? Kalau pada Syafi'i tak boleh. Sebab dia tak ada terdesak pada menggunakan pendapat yang kecil tu lah. Tak boleh. Kita cakap tak batal. Siapa cakap? Maliki. Kita cakap bukan Maliki. Bukan Imam Malik cakap. Imam Malik batal. Sebab apa? Wuduk kau dah batal, kau tak gosok. Kau sentuh ke tak sentuh, kau dah batal. Sebab kau tak gosok. Kau tak gosok tadi. Masa wuduk kau tak gosok. Hanafi kata tak batal. Hanafi kata batal juga. Tadi kau basuh kepala, coek. Coek pula. Coek lah. Jadi siapa yang kata tak batal ni? Tak ada. Yang kata tak batal dia. Sebab dia tak faham. Kecuali dia ambil wuduk macam Maliki. Lepas tu dia sentuh. Tak batal, tak batal. Aku ikut taklid Maliki. Maliki kata yes tak batal. Kenapa? Tadi wuduk kau sah pada kami. Jadi kau buat batal wuduk pun kau ikut aturan kami. Tak batal. Betul. Ini bila wuduk Maliki kata tak sah. Syafi'i kata sah. Tapi bila batal tak nak ikut Syafi'i. Ikut Maliki. Maliki boleh tak sah sebab kau tak wuduk macam aku. Ni nama dia taklid yang betul. Kalau tidak, nama dia talfiq. Sebab tu ada dalam mazhab ni, dia jadi wajib. Dia tak jadi fardu. Dia jadi wajib. Pada kita fardu. Ada satu mazhab kata wajib. Jadi nak meraihkan, sebab keluar daripada khilaf adalah sunat. Jadi nak dapat sunat keluar dari khilaf ni,
Kalau mazhab tu kata wajib, kita buat je tak apa. Kita basuh kepala. Walaupun Syafi'i kata sunat, kita basuh semua kepala. Atau kita sapu, coek ni, yang sikit ni. Lepas tu air yang masih basah kat tangan tu kita dekat sini, dekat obia, dekat serban ni, dekat tudung. Pun memadai. Jadi mencampur aduk mazhab ni pada pendapat yang kuat kata tidak sah. Orang ni banyak ni dia tak tahu, dia ambil mudah, ambil mudah. Sebab tu kalau kita niat sebulan Ramadan, itu Maliki. Kita kena tahu apa pembatal puasa dalam Maliki. Kalau tidak, tak tahu, entah niat setiap hari. Setiap malam niat. Tak niat, biqadah. Sebab kita kena ikut rules disiplin fiqh ni, disiplin dia macam tu pada mazhab, bukan memeningkan. Kita kena ingat, ulama kata perbezaan pendapat antara mazhab adalah rahmat bagi kita. Rahmat ni maknanya memudahkan kita untuk dalam keadaan yang sangat terdesak itu kan, kita boleh pilih. Mana yang mudah kita, ni kata langgar ni, perempuan ni kat tawaf ni kan. Kita ambil lah kaedah Maliki atau kita ambil kaedah Hanafi. Dia jarang lah bersyawat ni. Kalau tawaf ni kau sentuh perempuan tak bersyawat. Tapi kemungkinan sentuh tu ada. Gosok lah. Dulu guru ajar sapulah kepala. Cuma Tabung Haji dah keluar satu peraturan pada Syafi'i ni juga ada pendapat-pendapat yang tak popular. Tapi pendapat tu kata boleh juga pakai dalam keadaan yang kita tak boleh elak macam tawaf apa semua kan. Sampai ada juga yang mengatakan sepanjang berada di Mekah dan Madinah boleh memakai fatwa yang tu. Tadi maknanya jangan talfiq tetapi taklid. Jangan talfiq. Dulu saya kata orang talfiq ni tak, macam kita kata nak kata bubur tak bubur, gitulah. Nak kata nasi tak nasi. Saya ingat dulu, Ustaz Pelai Kamus, dulu saya suka, antara Ustaz yang suka dengar Ustaz Pelai Kamus. Dia punya penerangan tu saya suka dengar. Dia kata apa? Kita jangan jadi burung unta. Burung pun bukan burung, unta pun bukan unta. Dia kata gitu. Tahu? Nak kata Syafi'i bukan Syafi'i, nak kata Maliki bukan Maliki. Kita kata Fatihah adalah salah satu ayat kan. Jadi mesti baca. Tapi pada Maliki tak. Dia adalah kesempurnaan. Dia sebagai kamalatul kamalat. Jadi kita niat dengan tertib ni kamalat bagi Hanafi. Hanafi kata nak basuh ni dulu boleh. Kita tak mendengar kan. Tapi benda ni memang betul. Jadi kalau kita pergi dekat tempat-tempat Hanafi, selepas dia basuh ni dulu, pada mereka sah. Pada Syafi'i tak boleh. Tapi apa pembatal pada mereka kadang-kadang bukan pembatal bagi kita. Jadi nak kena ikut. Hanafi kata boleh semayang Jumaat ni 12 orang. Tapi dengan syarat, dengan kena ikut demi rules. Rules dia apa lagi? Teks kutubah mesti 100% bahasa Arab. Kita mana ada bahasa Arab. Kan? Kita ada bahasa Melayu. Betul tak? Ada bahasa Melayu, ada gitu kan. Betul tak? Dan kita kena 40 orang. Sebab tu benda ni nak kena tengok. Betul-betul. Dia tengok betul-betul. Okey. Dah faham talfiq dah faham talfiq. Sekarang ni kita baca nota kaki. Okey, saya tulis ini nota kaki ni. Talfiq. Macam wajib haji. Apakah wajib haji? Apa beza wajib haji dengan rukun haji? Apa Ahmad? Rukun haji? Tak buat tak sah. Tak buat tak sah. Wajib haji? Tak buat Tak buat. bayar. Tak buat sah tak? Masih sah. Sah. Dah. Kena bayar dam. Kendam.
Kalau tak beradab, Berdosa. dosa. Haji? Haji sah. Haji sah. Ha. Kau sengaja tinggal? Nak malas aku lah. Berdosa. Kalau tak sengaja tinggal, sakit, nak melontar tak larang, nak pergi. Upah wang pun tidak. Ini langgar wajib haji. Dia taklah berdosa. Tapi dia kena bayar dam. Itu nama dia wajib. Maknanya pada istilah yang boleh pakai juga menyempurnakan haji. Bukan kata haji tak sah. Tapi kalau hukum tak ada, habislah, tak sah haji. Orang hukum dia duduk kat hotel. Lepas tu dia pergi tawaf. Tak sah. Sebab itu nama dia rukun. Lepas tu dekat bab haji ada rukun dan wajib. Pada Syafi'i, dia tak ada wajib wuduk. Tapi pada Hanafi, dia ada wajib wuduk. Pada Syafi'i, tak ada sembahyang yang wajib. Sembahyang yang rukun ada. Tapi pada Maliki, ada sembahyang yang wajib. Fardu lain. Fardu lain, wajib lain. Tapi kita Syafi'i ada sembahyang fardu saja. Apa dia? Witir. Jadi perbezaan inilah rahmat. Jadi kalau kita sembahyang witir, selain daripada kita kata kita buat sunat muakkad, kita mendapat pahala, keluar dari khilaf. Kenapa? Ada yang kata wajib. Tapi pada mereka wajib ini lain, fardu ini lain. Wajib itu adalah kamalatul solat, kamalatul wuduk. Itulah. Itu. Menggosok pada Maliki adalah fardu. Menggosok pada kita bukan kamalat. Menggosok pada kita adalah sunat. Sunat. Bila sunat itulah dinamakan kamalatul wuduk. Tapi mereka memanggil wajib. Yang mereka panggil wajib. Sebab mazhab lain kata fardu. Jadi mereka meraihkan, mereka tak letak sunat. Hanafi tak kata niat sunat. Tak. Dia kata wajib wuduk. Ni kalau tak belajar ni mampu ya tahu. Nanti kalau pergi Uzbekistan, Gohegostan. Dia cakap kita aku wuduk tapi tak pernah niat. Oh ni kata. Niat ni tak niat. Ini nama amalu biniat. Dia keluar hadis. Dia pun kata kamalatul wuduk. Apa dia cakap Apa dia cakap? Kau nak ajak dua bahan, kau tak faham. Kamalatul wuduk. Dia cakap. Kemudian pula dia bercakap Arab. Ini nama amalu biniat. Ai dia kata. Ai apa ai? Apa ai? Hai dia kata. Kata bodoh yang budak ni. Orang kata ai kita hai. Ini nama amalu biniat. Ai dia kata. Kamalatul wuduk. Wah, kita kata apa benda ni. Tadi kau nak berbahasa dengan orang Uzbekistan. Kau tak faham. Ai ni memberi erti, memberi faham, memberi makna kesempurnaan wuduk pada mereka. Bukan salah, tak salah. Sebab ahli sunnah wal jamaah ni dia menerima 4 mazhab pada fiqh. Dan dia menerima Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi. Dan dia pada tauhid. Dan dia menerima Imam Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi pada tasawuf. Itu ahli sunnah wal jamaah. Yang kita bergaduh orang Kristian yang bergaduh. Nanti dia kata sentuh ni tak batal. Kita kata batal lah. Dia tengok kita tapi kalau dia faham, dia tak ada masalah. Tapi Ustaz, kadang-kadang kan masa saya kita umrah kan, bila saya terbatal lah wuduk dekat dalam masjid, saya menggunakan kaedah kita lah kan, basuh kaki semua kan. Luar pandang saya kan. Lepas tu dia ni lah yang perempuan orang-orang Arab ni lah. Lepas tu dia tunjuk pula macam ni sepatutnya dia kata. Balik sapu je kat kaki tu. Sapu atas token. Atas token. Itulah saya diam je lah. Saya buat dengan apa yang kita punya mazhab kan. Kita buat je lah. Ada kita lah. Saya diam je lah. Dia mungkin tak terdedah dengan mazhab lain kan. Memang dia akan pandang kita lain. Sebab pada mazhab dia lain. Mazhab lain. Jadi berlapan ada lah kan. Macam ni dia, macam ni kita. Tak apalah. Tak ada masalah apa-apa. Itulah rahmat. Itu nama dia rahmat. Maknanya ada kelonggaran untuk kita boleh mengikut sesuatu keadaan, tetapi asas keadaan tu kita kena ikut. Lepas tu kalau kita ni
nak kata sentuh tak ada syahwat batal, kita mesti mandi wajib macam Maliki. Sebab apa? Walaupun wuduk betul, mandi wajib tak betul mana boleh. Jadi yang eloknya kita mandi wajib ni kita gosok semua bahagian yang wajib. Semua bahagian badan lah maksudnya. Kat belakang mah sampai, gosok mana lapan tangan. Kecuali tangan orang tu panjang macam monyet tu sampai. Pelan kita mah sampai kat tengah. Atas belakang pun suruh biji garuk, sampai. Kat rumah saya tu ada apa tu bang? Yang kayu tu bang. Yang jari biji tu. Ada belakang pintu kat dalam bilik tu. Apa nama tu? Belakang panggil apa bang? Extension, bukan saya wire. Extension tangan. Tapi jangan kuat-kuat tau, boleh luka. Jadi kalau kita wajib macam Maliki, tak sampai. Sampai, tengah tak sampai. Ini sini sampai lah. Sampai tengah tu tak boleh pegang. Tapi wajib gosok. Tak gosok, Maliki kata mandi wajib kau tak sah. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. salam lah. Nak Jadi, tanya dulu. pun Ustaz. Okey, kalau contohnya kan kita dekat Malaysia ikut Syafi'i. Okey, kita memang ikut Syafi'i 100% lah. Tapi kalau kita kat luar negara, kita ikut yang macam Maliki semua tu kan. Tapi contohnya kalau kita pergi sana, kita pergi sesebuah negara tu baru kita ikut mazhab diorang masing-masing. Betul ke Ustaz? Boleh ikut. Tapi kena ikut dari awal. Kena ikut daripada awal. Daripada mandi wajib, daripada wuduk, baru boleh ikut cara dia sembahyang. Daripada sana kita pun baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak baca apa? Tak baca Bismillah kan dalam Fatihah. Kita kata kita ikut Maliki. Maliki kata tak sah. Faham kau? Engkau tak baca Bismillah boleh? Aku tak baca Bismillah, wuduk aku macam ni. Wuduk aku sah. Engkau wuduk aku, kau tak ikut aku. Wuduk kau tak sah. Jadi wuduk kau tak sah, sebenarnya kau tak sah. Mereka berkata itu. Jadi eloknya ikutlah Syafi'i. Sebab memang fiqah ini bertaklid pada sesuatu yang kita ikut. Ulama'-ulama' yang 4, yang mujtahidun ni ada 4 kan. Itu nama dia bertaklid. Fiqah memang taklid. Tapi kalau tauhid tak boleh taklid. Disyaratkan tak boleh taklid, mesti ada dalil. Tapi fiqah ni uduk macam ni, ikut je. Dia tak perlu dalil. Apa dalil? Tak. Ikut je uduk macam ni. Tahu ni rukun. Hanafi dia kata yang surah Al-Maidah ayat 6 tu, kita ikut sunan tu. Pada dia, kesempurnaan dia ikut sunan. Tapi dia boleh basuh mandi dulu, mana tak apa. Pada Hanafi boleh gitu. Walaupun yang popularnya mereka mengikut sunan. Tapi kamal tu dulu. Faham Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Itu nama dia talfiq. Orang yang belajar taklid mesti juga memahami talfiq. Orang belajar takrif, lughah, istilah mesti juga memahami takwil. Barulah macam lengkap lah, lengkap. Itu kalau kita tak faham kalau jumpa perkataan ni, talfiq. Apa benda talfiq? Apa contoh talfiq ni? Ni kita dah cerita ni tadi, talfiq. Moga Allah begitu rahmat. Kita ada benda kadang-kadang macam ada orang cakap saya, Ustaz, saya dah lama belajar dengan Ustaz ni. Tapi bila saya pergi daurah kat Bangi tu, saya jumpa benda baru Ustaz. Yang saya tak dengar rupanya. Memanglah, ilmu ni memang kadang-kadang ada benda yang kita macam talfiq ni kan. Walaupun dia ikut lama kan. Saya tak pernah terang sebab perkataan tu tak pernah keluar di mana-mana kitab. Yang penuntut mana ada perkataan talfiq, tak ada. Tapi bila keluar, saya keterang. Dan korang pun tak bertanya pun. So korang bertanya, Ustaz, apa talfiq? Tak bertanya pun. Tak apa, tak terang macam mana. Nak tanya pun tak tahu, nak sebut. Apa pik? Apa pik? Pik. Talfiq, bukan talfiq. Talfiq. Faham? Tanya, bolehlah cerita. Tak tanya, bolehlah cerita. Jadi bila jumpa kepada talfiq. Kita baca talfiq pula. Talfiq.
Ini bab fiqah ni, talfiq ni. Tulis. Apa nota kaki pada talfiq? Talfiq itu ialah tu I. Talfiq I. Nanti kalau jumpa ustaz-ustaz, talfiq I, kita kata tahu I apa? Ialah, makna, takrif. Itu adalah I. Dulu ustaz cakap masa mengaji kat pondok, kalau ustaz kata ni I, murid semua pegang pen nak tulis. Sebab I ni dia nak beritahu apa benda. Ialah, I itulah ialah, I itulah makna, I itulah takrif, I itulah penerangan. Talfiq I. Ustaz, slide belum tukar. Dah bertukar. Sekejap. Talfiq I. Terima kasih Ustaz. Ni I ni, nak cakap I ni. Talfiq itu ialah mengambil seseorang, kalau cakap seseorang lah tepat seseorang dengan pendapat setengah mazhab pada satu perkara, dan mengambil ia pula dengan mazhab. Alamak, apa tu? Yang lain pada perkara yang lain pula. Pada batal ambil mazhab ni, pada wudu ambil mazhab tu. Itu nama dia talfiq. Pendapat yang kuat mengatakan pada Imam Sayuti. Salah. Pendapat yang kuat pada Imam Sayuti. Saya cakap, ni saya cakap. Tapi yang saya belajar lah. Pendapat yang kuat pada Imam Sayuti. Kata tak sah. Tu nak kena belajar Kena belajar. Kita ni nak kena belajar. Kita tak boleh pandai-pandai je ikut ni. Ni ramai ustaz-ustaz cakap ni tau. Agama ni mudah je. Dia kata ikut ni tak boleh. Agama ni mudah. Tapi jangan dia permudah-mudahkan. Jangan main suka-suka. Mesti ada satu panduan daripada kitab yang kita pelajari daripada uraian-uraian, daripada guru-guru yang mengikuti perjalanan guru-guru mereka. Guru dia cerita, kita cerita. Kita ambil, kita cerita dengan orang. Itulah. Dia ilmu ni kena ambil dia mulut orang. Bukan dengar sikit-sikit, bukan. Maknanya kalau kita ambil ni, kita tahu ni taklid. Oh ni talfiq. Kita boleh bezakan taklid apa, talfiq apa. Taklid apa, taklid apa, kan dekat-dekat tu. Dan hukum talfiq itu bersalahan ulama. Ada kata boleh, ada kata batal, ada kata tak sah. Tapi saya belajar dulu tak boleh. Tak sah. Hukum talfiq itu bersalahan ulama. Dan ni ulama ada bermacam pendapat. Maka orang mujtahid seseorang yang boleh mengisbatkan apa ni? Menetapkan sesuatu hukum, tu nama dia mengisbatkan. Bukan kita, ni bukan kita. Mana kita pandai.
Kita pandai kaji Quran, kaji hadis, kaji hukum, kaji fiqah. Tak pandai kita. Jadi kita ikutlah. Terus orang yang mustahid itu haram. Ni haram ni dosa ni. Hukumnya haram. Bukan hukumnya, haram. Di atasnya taklid. Maknanya imam-imam ni dia soal taklid. Imam 4 ni. Haram haram di atasnya taklid. Dan wajib mesti dia beristihad pada barang yang ia ahli. War tak war? War ingat war? Ada Ustaz. Bila cakap barang ingat war. Sebab war suka cakap apa barang. Sayang kat war ni. Apa barang war? Apa barang? Tumak Nina pun tak kerti war. Apa barang? Tak ada barang. Cakap barang pun ingat war. Beristihad pada barang yang ia ahli. Bagi istihad padanya. Tu hari wasit war datang. Aku dah marah orang duduk luar. Apa-apa aku tolak war je. Ambil war dia. Apa-apa aku tolak war je lah. Depend. Tapi dia tak cakap apa pun. Diam Bagus dia orang ni. Tak berani cakap Ustaz. Dia komplain war ke tak dia? Okey Duduk luar. Orang belajar Bismillahirrahmanirrahim tu. Duduk luar. Aduh Lagi sambung Ada pun Allah kejap je 8.23. Orang yang tidak Wah, dah orang nanti minggu depan kita berhenti 11.30 InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz boleh Ustaz. InsyaAllah boleh. Saya ikut je ada kata dia pukul 11, tak nak pukul 11 lah. 11.30 lah. Sebenarnya cepat sangat lah. Lepas tu maknanya dapat jemputan orang kahwin, dia orang kahwin lah. Sebab ada jemputan ni, orang kusah ni. Tak tahu lah orang ni dapat tidak jemputan. Ada pun orang yang tidak mustahid. Kita ni mustahid ke tidak? Soalan. Kita ni mustahid. Tidak. Termasuk saya, tidak. Kita ni tak boleh nak mengeluarkan hukum. Kita cuma ikut je apa ulama cakap. Dah. Tapi ulama dia boleh bahas, boleh keluar. Itu nama dia mustahid. Mustahid. Orang yang tidak mustahid, macam kita lah senang. Maka wajib atasnya taklid. Tulis yang kurungan. Bab fiqah. Tak boleh taklid bab tauhid. Maknanya apa ulama fiqah kata ni batal, ni tak batal, ni sunat, ni makruh, ni haram, ni wajib, apa benda, ni rukun, ni fardu. Ikut terus, ikutlah saja tanpa nak bangga. Jangan kata ulama ni tak pandai apa, engkau tu yang tak pandai. Ni ada ni air zaman ni ada ulama ada ustaz mempertikaikan Imam Syafi'i. Ui, bahaya lah. Imam Syafi'i tu dia hafal 1 juta hadis tau. Dia hafal Quran 9 tahun dah. Kau siapa? Kau siapa? Ada yang mempertikaikan Imam Ghazali. Ui, ada tau berani yang mereka.
Kata Imam Syafi'i, ada yang kata ni kita ni ikut mazhab Syafi'i kita ada 1000 orang ke, dia kata. Kurang ajar betul lah. Dia macam nak mempelawak-lawakkan tau mazhab-mazhab ni. Sedangkan mazhab-mazhab ni yang bantu kita sekarang ni, kita tak pandai tau. Kita nak pandai hukum wuduk apa sunat kita tak erti. Tapi mereka ni baik hati, mereka ni Allah beri mereka ilham, beri mereka ilmu dan mereka belajar dan mereka dapat daripada Rasulullah. Akhirnya untuk memudahkan kita akhir zaman ni, dia buat satu modul. Mereka tauhid tasawuf. Kau belajar ni. Kau jangan pergi belajar tempat lain dulu. Kau belajar ni, 3 ni. Kau pastikan kau faham. Kau belajar ni. Dah ada modul-modul lah. Dah ada syllabus lah. Dah ada bab-bab lah. Dah ada detail. Dah ada tambih-tambih sebelum tu dah ada. Kita ni taklid. Kenapa? Kita bukan mustahid. Tu saya nak cakap ni. Kalau tak faham memang membahayakan lah. Membahayakan. Kenapa? Tidak memahami akan ilmu agama. Wajib. Kalau tak taklid, berdosa. Ulama kata wuduk ni macam ni. Apa pula wuduk ni? Tak. Aku ni faham. Kenapa basuh tangan? Baik basuh ketiak. Dia kata. Ketiak apa peluh? Tangan ni peluh. Wah, ini bodoh lah. Bodoh. Tidak faham ni wajib. Kemudian jika ada orang itu faqih. Faqih ni pandai. Mahir. Yang fahamkan dalil-dalil dan patut. Okey, nanti sambung. Sambung. Menarik tau, menarik. Cakap talfik ni menarik. Satu sebab mungkin tak pernah tahu. Satu lagi kita boleh dapat memahami apa keadaan orang buat untuk kita faham. Apa? Siapa cakap lagi? Apa cepat? Apa dengar dah? Nanti kitab ni rasa saya lah dalam 2 bulan lagi habis ni. Tak sampai 2 bulan. Lepas 2 bulan ni, kata sebulan lagi habis kitab ni insyaAllah. Kita akan buat grup khas juga. Saya akan buat grup khas juga. Untuk hari Khamis je kelas. Hari Senin dah ada grup khas. Hari Senin, siapa lama tak datang, saya akan buang. Saya akan keluarkan. Ini pun nanti habis kitab ni, saya akan buat grup khas juga. Ada link lain. Ada link khas. Siapa lama muka tak nampak, dah, saya belajar. Saya kat terang ni saya terang. Kalau tak serius, saya belajar. Saya belajar dengan orang lain. Dan lepas ni ada satu kitab nanti. Nanti kalau lagi 2 minggu, nanti kita cakap nama kitab, semua beli lah. Beli online. Beli sendiri kitab. Beli sendiri, nanti kita buat grup khas. Grup khas. Macam ni, kalau macam ni lebih kurang 130 ke 140. Kalau hari Senin, yang hadis 170 ke 180. Tapi masa baru tubuh 180. Sekarang ni saya tengok 130. Jadi nanti Google Meet ni ada tracking attendance. Saya tengok nanti saya akan print tracking attendance ni. Saya tengok kalau nama-nama ni asyik ada je, saya keluarkan lah. Maknanya dia tak ada komitmen. Tak ada komitmen. Sebab ini bukan kalau berbayar, ni kalau free. Apa yuran dia? Yuran ni komitmen. Kalau tak boleh komitmen, sorry. Boleh keluar boleh keluar. Saya minta maaf. Habis belajar dengan orang lain lah yang tak kisah nak datang ke, nak salin ke, tak nak salin ke, nak faham, tak faham. Habis belajar dengan orang lain. Pada saya nak belajar, belajar betul. Okey. Dah faham? Okey, dah. InsyaAllah, nanti sambung. Okey. Kami nak belajar pula makcik pula. Orang ajar ustaz cakap makcik. Kakak-kakak ni dah datang. Jadi saya nak ajar kat sini pula. Saya kena pakai mic.
Siapa nak dengar boleh sambung siapa nak keluar ada hal ke apa benda nak ikut kelas lain ke tak apalah. Okey, kita baca Asmaul Husna dulu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhab